Dah 2026 dah korang, takkan korang nak pakai lagi skuter sisi rendah? Baik korang ambil skuter sisi besar. Macam ni, QJ Motor AX200S. Untuk design motor kali ni, motor ni dia nampak moden, dia nampak sporty. Lepas tu ada banyak colour tau korang. Colour dia tu nampak lagi menarik dan lagi wow. Untuk enjin motor ni didatangkan dengan 175cc single cylinder dengan single overhead cam. Lepas tu motor ni 18 horsepower dan juga 15.2 Nm of torque. Untuk top speed motor ni dalam 130 km per jam. So okey lah kan untuk korang. Nak laju pun tak payahlah, dalam 130 cukup lah tu. Features motor ni didatangkan dengan ABS dual channel dan juga traction yang korang boleh switch off ataupun switch on. Untuk bahagian meter dia pula, meter dia menggunakan digital LED. Lepas tu tangki minyak dia kapasiti adalah 10 liter dan motor ni menggunakan smart keyless. Pada Irish yang bestnya motor ni dia punya seat compartment lagi besar dengan lagi luas. So berbanding dengan Nova 200 dengan BS 200, better korang ambil yang ni. Besar kan? Jadi kalau korang rasa untuk skuter yang sisi besar macam ni berbaloi, korang ambil lah motor AX200 ni. Harga cash on the road pun dalam 8,800 sahaja. Kalau korang nak ikat 5 tahun zero deposit, korang boleh dapat harga bulanan 245. Best kan? So apa lagi, tekanlah beg biru dekat bahagian bawah. Jangan lupa tau korang, share, komen dengan like. Nanti kita buat motor yang lain. Bye-bye.